Assalamualaikum. Saya Profesor Dato' Syazam. Saya pasti ramai di antara anda yang dah pun dengar mengenai TVET, bukan? Saya pun asalnya naik kemahiran juga. Daripada TVET ke Dewan Kuliah, ke universiti dan juga ke dunia korporat. TV jangan lupa. TVET kini bukan lagi pilihan kedua. Ia adalah satu laluan kerjaya masa depan yang lebih praktikal, relevan dan menjadi dambaan industri. Malah ramai graduat dalam bidang kemahiran ataupun TVET ini yang berjaya menjana pendapatan yang kompetitif serta menjadi tenaga kerja mahir serta usahawan yang berjaya. Jadi apa kata kalau saya jemput anda semua untuk pergi ke Hari TVET Negara 2025 dan risau bukan sangat boring, macam-macam ada tau. Apa yang ada? Jom saya tahu. Kalau tak ingat. Okey, pameran teknologi ada, pertandingan kemahiran ada, try a skill ada, robot pun ada, nak e-sport pun ada. Siapa kata TVET tak ada? Siapa kata? Kita tak ingat, TVET cool. Dia kata, TVET ni cool. Cool lah tu. Dan yang paling penting, inilah tempat yang terbaik untuk anda explore masa depan anda dalam bidang kemahiran. Jangan terlepas peluang. Setahun sekali je diorang buat ni tahu. Saya pun insyaAllah akanlah ada di sana. Nak jumpa situ boleh juga. Jom. Rupa tak nak cakap tadi ni. Kalau nak cari kerja pun ada. Nak cari, nak belajar pengajian pun ada. Nak tahu insentif kerajaan ada. Pinjaman lah. Ada dana lah. Ada beasiswa lah. Semua ada. Yang penting anda nak. Nak kan? Jadi jom kita jumpa di sana. Di mana? Di MITC Melaka bila 11 hingga 13 Jun daripada pukul 8 pagi hingga ke 8 malam. Jom jumpa sana.